Hari ni Kak nak kongsikan satu lagi resepi dalam episod Masak Tak Susah. Maknanya memang masak ni tak susah tapi hasil dia padu sangat. Kak nak kongsikan resepi yini goreng. Maknanya yini senang nak cari kat kedai, semua ada. Bahan-bahan dia kira apa je yang ada dalam peti ais. Kak Yan reka resepi ni nak bagi senang. Tapi ada dua bahan yang mesti ada. Kalau nak masuk dua bahan ni pun cukup dah. Jadi kita nak start lah potong sayur. Tak nak bubuh sayur boleh. Nak tambah sayur boleh. Kalau nak jadikan warna-warna boleh bubuh carrot. Hari ni Kak nak bubuh kobis panjang dengan bakcoy ni lah. Sikit je lah sebabnya kita masak dalam 3-4 gulung. Tak sampai 4 pun. Okay, kita potong-potong dulu supaya nanti ini kira-kira stir fry. Bahan-bahan kena siap dulu. Nanti kelang kabut ada yang hangus. Alright. Okay, Kak yang bubuh sayur lebih sikit. Jangan risau sebab sayur ni akan layu di kasih madu. Kadang-kadang orang tak suka yang putih ni kalau nak bubuh dalam ni. Kalau nak bubuh juga potong halus-halus macam ni. Dah, pakcoy pun dah dipotong. Pakcoy dah potong, dah basuh siap-siap. Ada plastik dia. Dah basuh, dah siap-siap. Tu pula yang tak berkena potong. Terus sekarang kita boleh masak. Belum lagi bang. Siapkan barang dia dulu-dulu. Bawang dia guna bawang putih je bang. Dia tak guna bawang-bawang merah. Yang ni tak pedas. Memang tak pedas. Kak tunjukkan cara yang senang maintain dia punya sedap. Selalu orang guna ini nak masak sizzling aja kan. Betul. Masak goreng pun sedap. Daripada goreng noodles yang biasa-biasa tu. Biasa-biasa, kita buat yang luar biasa sikit. Okay, bahan rencahnya ini semua additional. Kalau nak bubuh boleh, tak nak bubuh pun boleh. Kak yang guna fish cake ni dengan ayam. Kalau nak tambah udang, boleh. Kalau nak bubuh fish cake saja pun boleh. Sebab bahan yang penting tu mesti ada lah. Belum lagi nak reveal. Rahsia bahan pertama kena ada cendawan, tiram yang kering. Jangan yang basah. Yang basah bau dia lain sikit. Beli yang kering, rendam. Rendam dengan, jangan guna air panas sangat sebab dia akan hilangkan rasa dia. Kalau boleh guna air, jangan air sejuk, air biasa, air paip tu je. Tapi rendam lama sikit. Itu kalau nak lah. Rendam je lah. Kalau nak pakai esok, bubuh je dalam peti air je tak adalah jadi benyek tak kan. Jadi rendam ni pun kena penting. Guna air biasa, jangan bubuh air prop tu. Dia punya rasa hilang. Lagi satu rahsia dia, basuh dulu cendawan ni baru rendam sebab kita nakkan air dia. Okey. Air dia yang sedap sebab selalu kalau orang yang gunakan yang vegetarian, dia tak masuk ayam ni semua telur tak, tapi dia gunakan ini ganti. Rasa ya. Rasa dia, tapi kalau air dia buang hilang rasa. So kita nak potong lagi kecil-kecil, kan tercekik pula kan. Okay, kita potong ni hujung dia ni dan kita slicekan. Hiriskan lah. Kalau nak seketul-seketul tu tak mengapa. Ni kan bahan-bahan, ada orang yang ni pun dia simpan. Nanti nak masak apa-apa dia potong halus-halus lagi. Sebab sedap. Ini tiram, bukan tiram bang. Cendawan. Lagi satu tu. Tak tahu. Allah Tuhanku. Nanti ingat. Nanti tahu. Bukan tiram. Tiram yang putih tu. Oyster. Mushroom. Oyster mushroom. Apa? Allah Tuhanku. Cendawan apa ni? Boleh ke Google kejap?
Dah tahu nama bang, dah ingat. Dah Cendawan shiitake. Kak Ye cakap kalau yang tak kering, yang fresh tu, dia ada bau tu, kita kena hilangkan bau tu. Nak tumis, hilangkan bau. Macam ni tak payah. Beli yang kering, rendam, air dia jangan buang. Tu satu rahsia yang pertama. Langkah seterusnya. Langkah seterusnya, secret number 2 adalah sos dia. Sos ni kita boleh buat awal-awal masuk dalam peti ais. Ada sos, ada cendawan, ada bawang putih. Cukup. Ada mi lah. Dah cukup dah sebenarnya. Tapi kali ni Kak Ain tunjuklah lebih-lebih sikit sebab banyak barang dalam peti ais. Jadi ni kicap cair. Sos tiram 1 sudu besar je. Okey. Chili sauce. Kicap biasalah. Kak Ain pakai kicap tamin. Kicap lemak manis pun boleh. Dalam 1 sudu besar. Tak payah banyak sangat sebab dia biar colour dia light sikit. Masukkan sos, chili sauce lebih sikit. Perasa, stok ke apa ke. Kemudian gula bang, kena bubur gula sikit. Nak bagi dia 2 sudu teh lah macam tu. Nak bagi dia berkilat-kilat. Garam tak payah sebab ada kicap cair. So kita gaulkan ni. So ini Kacau lagi kejap. Ini dan ini pun dah jadi, dah cukup dah. Okay. Inilah dia masak tak susah, tapi hari ni Kak Ain tambah-tambah lah. Apa sebab yang rasanya ada. yang tambah-tambah tu pun ada je kat rumah. Okay, kita panaskan minyak. Lebih kurang 4. Cukup lah. Inilah dia ini dia. Garing-garing macam ni. Okay, dah panas. Masukkan bawang putih. Keluar bau je, tak payah tunggu sampai perang. Masuk je bau bawang putih dekat hidung. Kita masukkan isi ayam. Kak Ain nak potong-potong dah ni. Itu nak cakap kan. Potong-potong macam ni. Nak masuk udang boleh, tak nak masuk pun tak apa. Masukkan fish cake, fish ball ke apa-apalah. Semua apa dalam peti ais saja bang. Daging boleh. Daging pun boleh. Okay, masukkan cendawan. Cendawan apa tadi bang? Shiitake. Masukkan cendawan je, air tak masuk dulu. Sebab kita gaul-gaulkan dulu. Sebab kita nak masuk sos dulu. Biar sos ni kena dengan minyak dulu. Begitu. Senang kan masak dia? Okey, tunggu dia mendidih. Sebatikan. Sebati. Kalau rasa nak gelap, boleh tambah kicap pekat. Okey, kita masukkan ini. Ada orang rebus dulu ini, celur dulu, tak payah. Sebab bila dicelur, hilang bau dia bang. Dia ada bau. Bau dia yang sedap. Bau crispy dia tu. Okey, kita masukkan air rebusan. Cendawan tadi. Masuk ini dulu. Bukan rebusan kan? Bukan rebusan, rendaman. Kita biar dia dulu, biar dia lembut. Dia nak tambah-tambah air, jangan tambah banyak-banyak terus. Tambah, kita tengoklah dia kering. Kalau rasa belum lembut lagi, tambah sikit air. Macam tu lah. Tak payah rendam dulu, tak payah celur dulu. Kan senang. Dan dia lagi sedap. Ini rasa ketiga lah sebenarnya bang. Dah keluar dah bau mi tu. Okey, dah mula dah nak lembut. Tapi janganlah kita hanyak-hanyak bang. Biarlah dia berurat-urat. Nampak kan? Dia punya air dah nak kering, kita tambah sikit. Kalau air panas lagi bagus. Agak-agak je. Nak bagi mi ni cepat lembut kan? Dia jarang lah dia nak benyek-benyek tu, asalkan kita masuk air sikit-sikit. Macam tu dia dah lerai-lerai dah ni kan. Tunggu sekejap lagi. Dia macam 3 suku masak ke. Kita cium. Oh, sedapnya bau. Kita masukkan kobis panjang. Nak nampak lagi banyak. Nak nampak lagi berseri-seri lah ni. Kak Ain bubuh sayur lambat-lambat sikit sebab nak rangup. Kacau. Tengok dah nak jadi dah.
Okay, ni semua bergantung pada cita rasa sendiri. Kalau sayur nak layu lagi, Biarkan. ni last sekali kalau nak bubur, telur. Telur sebiji pun boleh, 2 biji pun boleh, tapi Kak Ain suka banyak sikit. Dia jadi basah-basah sikit. Tunggu sekejap biar dia set. Oh, kita kacau. Baru kita timbul. Okay, kita timbulkan telur dengan mi. Lama tak guna perkataan timbul. Macam tu. Keluar pula. Kalau rasa nak basah-basah boleh tambah air. Air panas. Saya suka macam-macam ni lah. Basah-basah juga ni bang. Okay, kita ratakan telur tadi lah biar dia keluar. Tu dia. Tu dia berasap-rasap. Itulah kata telur tu dah set baru kita gaulkan. Jadi dia melekat-lekat dekat mi tu. Simple je Kak. Simple aja. Ikut cara Kak Ain buat. Rasa dia macam buat tu susah sangat. Tapi sebenarnya tak susah. Masak ni tak susah pun. Makan dengan cili potong bubur kicap pun sedap. Tabur dengan cili pun sedap. Anak-anak boleh makan sebab tak pedas. Inilah dia resipi kita hari ini dalam masak tak susah. Memang tak susah, nak bagi happy, nak bagi tak stres. Jadi tengok Kak Ain punya episod masak tak susah ni. Support Kak Ain, like banyak-banyak, share, bagi tahu kat kawan, komen. InsyaAllah nanti Kak Ain akan balas komen-komen tu. Berasap-rasap ni bang. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih datang ke channel Kak Ain. Bye.